Alhamdulillah, kita amat-amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang oleh Allah, usia kita dipanjangkan oleh Allah untuk kita mengecap nikmat Ramadan yang memang tidak ada erti lagi selain daripada bulan-bulan yang lain, melainkan bulan Ramadan Al-Mubarak yang memang Nabi kata alangkah malangnya umatku datang Ramadan dalam keadaan berdosa, bila berlalu Ramadan kekal berdosa. Alangkah malangnya umat aku, kata Nabi, yang bermaksud Ramadan mari dalam keadaan dia berdosa, tiba-tiba habis Ramadan lagi teruk dosa dia. Betul kata Nabi. Nabi kata apa dia? Kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Nothing. Maknanya habis segala-galanya. Kenapa dia? Yang dia dapat ialah lapar dan dahaga. Allah Akbar, na'udzubillah min dzalik. Yang bercakap pun takut, tuan-tuan. Maknanya, tuan, apakah persediaan kita hari ini yang kita nak bawa ditunjuk depan Allah? Allah beri peluang kepada kita. Persoalan dia, Tuhan bagi benda ni, Tuhan bagi Ramadan, Tuhan bagi puasa, Tuhan bagi kemudahan dan sebagainya. Tujuan apa dia? Untuk kita menggarap persediaan, untuk mencari apa dia? Bekalan-bekalan untuk dibawa sebagaimana kata Allah suratul Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighadin wattaqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. You wajib. You cari bekalan today for your tomorrow. Cari bekalan hari ini untuk bawa pada besok. Allah kata dia, siapa-siapa yang tak ada persediaan, alasan sibuk, alasan tak ada nak cari persediaan, nak jumpa aku depan aku tadi berbalah hayat tadi ni, waktu itu Allah kata wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah